Muka surat 70 di bawah sekali. Boleh mula kan? Boleh Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, caburkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh barisan kepimpinan Pondok Al-Muhammadiyah. Yang saya hormati lagi saya kasihi para ustaz, alim ulama. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya syukur dihimpunkan dengan himpunan yang baik. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita juga dengan pengakhiran yang baik. Kita berada di hujung daripada tahun Islam. InsyaAllah tak lama lagi kita akan jumpa dengan tahun baru Islam 1448. Dan kita berada di bulan Zulhijjah, iaitu bulan 12 dalam kalender Islam. Mudah-mudahan sedikit kerja buat kita menuntut ilmu ini, Allah memandang kita, Allah kasih dan cinta kita, letakkan kita di bawah rahmat dan kasih sayang. Muka surat 70 daripada kitab Rahsia Kematian Imam Al-Qurtubi, putusan malaikat maut sebelum kematian. Diceritakan bahawa para nabi bertanya kepada malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap sedia menerima kedatanganmu? Malaikat maut menjawab, ya, aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang amat banyak. Di antaranya tenaga yang sudah menjadi lemah, penyakit, uban yang mulai tumbuh, usia yang sudah tua, serta berubahnya pendengaran dan penglihatan. Apabila orang itu belum juga bertaubat, padahal aku telah mengirim utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku akan mencabut nyawanya, akan aku katakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para utusan, yakni Rasul, dan memberikan peringatan kepadamu? Setelah datang pemberi peringatan, aku adalah utusan dan pemberi peringatan yang terakhir. Apa yang sahabat-sahabat faham?
Apa yang kita faham dari petikan ini? Sesungguhnya kematian itu Allah dah berikan pada kita peringatan demi peringatan. Warning, cantik. Amaran. Peringatan ini dah ada pada batang tubuh kita lah. Dulu kita sihat, kita sakit. Dulu mata kita kan terang, dah kabur. Dulu kita gagah, kita dah tak kuat mana. Makan pun dah slow kan. Kita punya keinginan pada dunia sebenarnya sepatutnya dah tawar. Patutnya dia dah manis ke arah akhirat. Dalam keadaan ada 3 kaedah keyakinan ini dibentuk dalam Islam. Pertama dipanggil ilmu yakin. Dan ilmu yang yakin. Sebab itu Al-Quran itu ilmu yang yakin. Datang daripada Rasulullah yang diyakini, perantaraannya Jibril, malaikat yang diyakini, datangnya daripada Allah, sumber yang diyakini. Dan bila Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut, Ali Imran 185. Ali Imran 185. Bahkan ayat ini ditulis di dinding-dinding proton jenazah. Perasan? Tak perasan? Kat dinding proton tu, kereta jenazah tu, ayat ini ditulis tuan-tuan. Terang ayat dia. Nak sebutnya tazkirah tu. Setiap yang bernyawa, setiap makhluk mati. Maknanya semuanya sudah ada kepastian mati. Kita ni belum lahir, Allah dah tetapkan dah bahagian kita, rezeki kita, umur kita, ajal kita, hujung hidup kita. Dalam keadaan Allah dah tahu, dah Allah tetapkan. Lalu dalam keadaan disebut dalam Quran, itu pertama ilmu yakin. Kita bina keyakinan di atas Al-Quran yang diyakini akan kebenarannya. Satu. Yang kedua, pasal mati tadi Allah sebut dalam Quran, Allah berikan tanda. Pertama, ilmu yakin diketahui dengan pengetahuan. Pengetahuan. Quran tadi pengetahuan. Yang kedua, ainul yakin. Tanda-tanda dia. Tadi signal-signal, amaran-amaran, isyarat-isyarat, dan dipanggil ainul yakin. Maksudnya diketahui dengan penglihatan, panca indera. Lalu kita melihat kematian itu berlaku setiap hari dalam keadaan luar biasa, kaedah dan caranya berlaku. Luar biasa. Semalam sahabat-sahabat, semoga Allah berkati keluarga itu. Satu kereta 6 orang meninggal dunia bertempur dengan lori. Baru ambil kereta keluar daripada kedai, plastik pun tak buka lagi. Ini kerja Allah, penyusunan dia sangat halus. Tak ada siapa boleh baca. Kita pun tak tahu besok untuk kita ni apa, kita tak tahu. Bukan esok, seminit akan datang ni bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah susun. Maknanya bahawa keliling kelalang kita itu orang meninggal dunia. Maksudnya itu tazkirah tadi. Kalau kita umur kita sekarang ni berapa? 60, 50. Ketika umur kita 50, maknanya kita dah dilahirkan oleh ibu kita 50 tahun yang lalu. Kalau ibu kita ketika lahirkan kita dulu umur dia 30 tahun, kalau dia masih hidup, bermakna umurnya 80 tahun. Kalau kita umur kita 60 tahun, bermakna umur dia sekarang ni, kalau dia lahirkan kita umur dia 30 tahun, 90 tahun. Kalau kita 70 tahun, nescaya umurnya 100 tahun. Dan umur umat Nabi Muhammad, purata yang Allah beri ni 60 hingga 70 tahun sahaja. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina aman. Umur umat aku di antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Maksudnya, umur macam kita ni, macam saya lah. Balik hari tu balik muar sekejap. Duduk dekat warung. Umur warung yang kami duduk tu lebih kurang 40 tahun lebih lah umur dia. Bukan umur saya, umur warung. Tepi jalan. Pemilik warung masih hidup lagi. Warung tu dibuka dulu, saya masih ingat lagi. Dan saya pernah ambil upah
cari kayu api untuk jual ke warung tu. Dulu dia pakai kayu tu, dapur dia kayu. Nak masak air tu pakai arang, ingat lagi. Upah yang diberi kat saya semangkuk rojak petis. Ingat lagi, masih ada lagi warung. Saya duduk dengan kawan-kawan sama-sama zaman dulu mandi sungai kat Lombong, tak pakai baju. Inilah dia kawan-kawan. Ada yang saya tengok kerja dia buat kebun, masih lagi buat kebun. Macam-macam lah. Pakak-pakak dah ada cucu dah. Tahu ibu-ibu tahu tak kami duduk buat apa? Kami duduk ni 5-6 orang menyembang. Bulan tu ada lagi, hidup lagi. Meninggal dah. Aku tak tahulah. Kau tak tahu. Orang dah meninggal dah. Bulan ni meninggal dah. Cerita siapa dah meninggal. Duduk kat situ cerita siapa meninggal. Nak sebutnya ada yang meninggal muda, ada meninggal umur-umur macam kami nak sebutnya, itulah kehidupan. Maksudnya begini, orang yang sama baya dengan kita boleh dan telah pergi. Habis kita yang belum pergi ni, Allah bagi diskaun lagi. Maknanya, Allah bagi contoh, bawa bukti, bahawa keliling kelalang kamu ramai yang telah pergi. Yang dekat dengan kamu, mak ayah kamu telah pergi. Itu ainul yakin. Kemuncak dia hakul yakin. Apabila keyakinan itu dibina dengan apa dia? Pengalaman. 1, pengetahuan. 2, penglihatan. 3, pengalaman. Kematian itu menimpa kita. Kita yang nampak malaikat datang. Kita yang masuk alam barzakh. Kita yang melalui proses-proses soal dan jawab dengan muka dan nakir. Dulu kita belajar kat sekolah agama, soalan kubur, SPM, sijil padang mahsyar. Lalu kita melalui proses tersebut. Lalu ditanya oleh malaikat, diceritakan dengan apa yang kita yakini di dunia dahulu kita lalui dengan pengalaman. Maka kemuncak ini dipanggil hakul yakin. Maknanya Allah dah bagi peringatan. Cuma kita yang lupa dengan peringatan. Tazkirah dah banyak dah pada diri kita sendiri. Dan kita satu masa nanti, kita yang akan menjadi bahan cerita. Orang akan sebut Fulan bin Fulan meninggal hari ini. Besok orang akan baca cerita kita meninggal pada hari, pada masa sekian-sekian, waktu dan ketika, sebab-sebabnya dan sebagainya. Maka ketika itu kita akan melalui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi matahari tetap terbit dan terbenam, malaikat maut sentiasa menyeru, wahai orang yang berusia 40 tahun. Dan nanti kita akan jumpa dengan ayat-ayat dalam menerangkan 40 tahun. 40 tahun ni ibu-ibu umur kematangan. 40 tahun. Orang Melayu kata life begin at 40. Sedaplah bunyi dia. 40 tahun baru nak mula kehidupan. Sebenarnya 40 tahun umur kematangan. Rasulullah diangkat secara rasmi sebagai rasul umur 40 tahun. 40 tahun ni umur kematangan. Itulah turning point hidup kita. Sama ada kita semakin baik atau kekal dengan kejahatan atau semakin jahat. Dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, sepatutnya semakin kurang kejahatan. Sebab Allah dah tarik, tazkirah dah banyak, sepatutnya banyak amaran-amaran ini menyebabkan hati orang itu menjadi lembut, lunak dengan agama, semakin matang dengan agama. Ini saatnya bagi kamu semua untuk mengumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya. Kerana fikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang yang telah berusia 50 tahun, waktu menuai telah dekat. Wahai orang yang berusia 60 tahun, kamu telah lupa dengan siksaan dan tidak mengendahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolong. Maka kalau kita duduklah petang ni, kita duduk petang-petang duk fikir aku ni, kalau mati macam mana lah. Ada perasaan macam tu? Tak ada. Tak ada fikir aku ni nak besarkan rumah lagi. Aku nak kumpul lagi banyak harta. Kan? Sebab tu bila hati kita
tua, walaupun umur kita muda, orang macam ni cantik. Kan? Orang macam ni kadang-kadang orang kata dia matang sebelum masanya. Tu yang kadang-kadang kita tengok kan, orang-orang muda tapi hati dia cenderung nak buat baik. Selalu mari masjid, selalu pergi kuliah, selalu baca Quran. Walaupun umurnya berapa? Belasan, 20-an. Dalam keadaan orang macam ni, insya-Allah kehidupan tuanya nanti semakin matang dengan agama. Ada orang masa mudanya dalam keadaan dia jauh, yalah zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman pop ye alompak agogo kan. Zaman-zaman dulu cerita Piramli pun cerita filem hitam putih. Kan? Masa tu tengok dia punya pakaian dia, baju kebaya, pinggang ramping bak secekak padi. Kan? Bak kerengga kata Haji. Bak secekak padi. Kan? Ketika zaman dulu, zaman-zaman the dark ages, kegelapan. Jadi bila kita ni ada rasa kesedaran, kita nak balik pada agama. Alhamdulillah. Tu yang kita lebih matang. Sebab tu KL ni, Selangor ni, dia pusat pengajian. Faham? Ada orang dah lama dekat KL, dia balik kampung buat rumah. Saya jumpa dia balik. Haji, bukan nak balik kampung ke? Betul Ustaz. Tak boleh Ustaz. Kenapa? Haji kan dapat rumah. Tak boleh Ustaz. Rumah saya sewa. Dia dekat KL, dia sewa rumah lain. Rumah yang dia buat, dia tak ada duduk. Dia sewa. Sikit punya besar, pencen. Tapi, dia balik KL balik. Bila saya tanya, kenapa Haji? Ustaz, dekat Muar, pengajian tak ada Ustaz. Dekat kampung, pengajian tak ada Ustaz. Dia nak duduk KL sebab KL dia punya surau masjid di Selangor ni meriah ibu-ibu. Meriah sangat. Kadang-kadang kita balik kampung kan hari Jumaat tu, kita pergi masjid dekat-dekat azan Jumaat ni, orang tak ramai lagi, tak penuh lagi. Khutbah tu dah tengah khutbah nak masuk khutbah kedua, baru ramai sikit-sikit. Tapi KL ibu-ibu, lain. Saya nazir dekat Masjid Lembah Keramat dulu, zaman saya nazir, 2 penggat. Pukul 12.30, Masjid As-Sabirin tu Lembah Keramat, dah ni, orang dah penuh. 12.30. Sebab tazkirah berkitab dia 1 jam. Orang datang tu dengar kuliah. Kita pergi tempat-tempat yang tak ada tazkirah Jumaat, ibu-ibu, orang buat apa saya tengok? Termenung, menyembang, kat luar isap rokok. Atau ada yang makan pisang, ada yang pisang makan dia. Macam-macam. Kosong. Kita masuk, kita nak beribadah kan? Kita dah susun dah. Kan, solat tahiyatul masjidnya, baca surah Al-Kahfinya, duduk berzikir, berwiridnya. Tapi kosong je. Orang yang dah biasa dengan majlis ilmu, bila tak ada, dia mati. Dia jadi sakit hatinya. Dia balik datang ke KL. Dan Tuan Haji ni meninggal kat KL. Bila dia meninggal, ramai orang datang. Sebab dia ni kaki masjid, kaki surau, kaki kuliah. Yang datang juga orang-orang yang sama planet dengan dia. Orang yang kenal dia. Lalu inilah kehidupan yang kita cari dalam kita membina. Tetapi yang ketiga, ada orang hidup dia dalam kegelapan. Peringkat awal, ketika muda pun gelap, ketika tua pun gelap je. Dalam keadaan dia meningkat usianya, tetapi tak meningkat kefahaman beragamanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab orang kan, kalau Allah nakkan kebaikan pada dia, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah faham ke dalam agama. Sebab agama ni yang akan menjaga dia. Contoh masuk alam kubur, soalan pertama, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab apa ibu-ibu? Tauhid pun tak belajar. Sebab tu orang tak belajar tauhid, dia boleh belajar selagi tak belajar dalam keadaan berdosa. Dia belajar tak faham, itu cerita lain. Tak belajar itu ketika dia boleh belajar, dia tak belajar tauhid sehingga tak kenal Allah, dia duduk dalam keadaan berdosa. Lalu malaikat tanya sembahyang. Yang kau sembahyang tu macam mana kau tak kenal Tuhan?
Macam mana kita nak sembahyang, kita tak kenal Allah. Macam mana nak beribadah, tak kenal Allah. Itu yang pentingnya. Kalau nak kenal Allah, nak kenal siapa yang disembah, tauhid. Kalau nak beribadah, betul atau tidak, kena ada fiqh. Tapi kalau kita adab nak beribadah, dia kena ada tasawuf. Dalam keadaan dia melengkapkan kehidupan kita, dalam keadaan hidup beragama. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Yastarikhun ni, perkataan yastarikhun ni ialah maksud dia al-siyakhah al-syadid, teriak dengan kuat, dengan penuh rasa takut, kuat, memang dalam keadaan yang begitu dahsyat. Kemudian ya Tuhan kami, ahli neraka cakap apa? Wahai Tuhan, keluarkanlah, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Bila dia tengok neraka, dia dah sampai mana? Hakul yakin. Hakul yakin. Dia dah keyakinan dibina di atas pengalaman. Bukan saja dia tahu, dia nampak, dia rasa neraka. Lalu dalam keadaan dia kata, balikkan kami semula dekat dunia, kami nak beramal dengan amal soleh yang kami tak buat dulu. Bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mahu berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Surah Fatir ayat 37. Dalam surah Al-A'raf ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Dalam surah Al-A'raf, ketika Nabi Muhammad menyeru mereka, menyeru mereka, lalu Allah beritahu, mereka itu yanzuruna ilaika wala yubsir. Mereka melihat engkau, tapi sebenarnya mereka tak melihat engkau. Maksudnya, satu nazara yanzurun, satu basara yubsirun. Dua-dua terjemah dia bahasa kampung melihat, tetapi berbeza. Melihat tanpa ada merenung, dia tak jumpa jalan. Sebab tu hidup kita ni Allah baling kat dalam hati manusia ada satu perasaan. Bahasa kampung saya kata curiosity. Curiosity ni maksudnya rasa ingin tahu yang kuat. Selalunya ada 3 persoalan dalam diri orang yang berfikir. Pertama, dia akan fikir, aku ni dari mana lah aku ni? Kalau aku daripada mak aku ni daripada mak dia, mak dia daripada mak dia, mak dia daripada mak dia, mak dia daripada mak dia. Tak habis-habis kita. Mesti ada yang menjadikan. Kalau dipikir betul sikit, disusun sikit, dia balik pada Tuhan. Contoh, pagi ni siapa makan nasi lemak? Jangan angkat tangan. Maknanya semua makan nasi lemak. Contoh nasi lemak yang kita makan tu, kita buka bungkusan tu, kadang-kadang nasi lemak ada daun pisang, kadang tak ada daun pisang, kadang plastik, mengikut keadaan nasi lemak yang kita beli. Nasi lemak yang kita makan tu, kalau saya tanya, ibu-ibu, nasi lemak ni mari mana? Entahlah Ustaz, tiba-tiba ada. Jangan gila ke? Mesti ada yang jual, mesti ada yang buat, mesti ada, mesti. Otak ni kalau susun sikit, nasi lemak asalnya mana? Balik kepada yang buat nasi lemak. Balik kepada orang yang menjual. Balik kepada orang yang membeli. Dia balik kepada cerita, balik kepada pemula cerita nasi lemak. Tiba-tiba alam yang canggih, tak ada Tuhan yang buat. Gila. Yang kedua, persoalan kenapa datang? Kenapa kita datang? Limadha ji'na? Persoalan ketiga, ila ainal masir? Ke mana kita ni akan balik?
Tu yang bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hujung tu. Wa ilaihin nusyur. Sama tak dengan doa al-istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kepadanya kembali, dikembalikan. Raji'un. Jadi orang beriman hidupnya tersusun. Maksudnya dia tahu kenapa datang, dia tahu dari mana dia tahu dia nak ke mana. Inilah maksud dan tujuan maksud manusia yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana mereka ni kata, wahai Allah, kembalikan kami dekat dunia, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah hampir dah habis tamat tempoh yang Allah berikan. Yang ni 50 tahun hidup, yang ni 60 tahun hidup, yang ni 70 tahun hidup. Kalau kita mati sebab sakit, berapa ramai orang sihat? Orang sihat mati. Kalau kita mati kerana tua, berapa ramai orang muda mati. Kalau kerana kita ni apa? Kaya, berapa ramai orang-orang miskin mati. Kalau mati kerana miskin, berapa ramai orang kaya mati. Kalau mati ni kerana kita tak pandai, berapa ramai orang pandai tiap-tiap hari mati. Dalam keadaan Allah dah susun begitu hebat. Kadang-kadang kita pun tak tahu hujung hidup kita. Fi ai ardin tamut. Kita tak tahu dekat mana kita mati. Haji daripada Muar. Haji daripada Muar. Saya tanya macam mana sampai sini. Dia kata dah Allah susun. Saya tak ada jawab. Betul lah jawapan dia. Nak sebutnya, Tuan Haji pun tak faham. Lahir kat Muar, orang Muar, duduk kat Kuala Selangor. Kan? Orang Itali, lahir kat Itali, meninggal dekat Maldives, dalam laut, dalam gua. Kan jauh punya cerita tu. Dalam keadaan dia menyelam tu, bukan dia penoreh getah. Pakar menyelam. Pakar menyelam. Instruktor kepada diver, penyelam-penyelam laut dalam. Laut yang dalam. Benda-benda yang adventure dalam laut ni, kita ibu-ibu, bukan dekat dalam laut. Gua atas tanah pun sesat. Sepupu saya, ingat Acap, Ashraf, yang hilang kat Gua Tempurung. Sampai sekarang tak jumpa. Berapa tahun? 7 tahun. Sampai sekarang tak jumpa. Isteri dia ada kat Muar, ada anak seorang. Marathon. Rentah desa. Hilang. Tak jumpa. Subhanallah. Siapa boleh fikir benda ni? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dah susun supaya kita faham hakikat kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kisah ini ditulis oleh Abu Faraj bin Al-Jauzi dalam Raudah Al-Mushtaq wa Tariq ilal, bukan Malak, Malik ilal Malikil Khallaq, Raudatul Mushtaq wa Tariqu ilal Malikil Khallaq. Kalau Malak baris atas jadi malaikat. Kalau Malik bawah, baris bawah, maksudnya raja. Menjurus kepada tajuk dia Taman Para Perindu, Raudatul Mushtaq, dan jalan dan watari ila kepada Malikil Khallaq, raja yang maha pencipta, raja segala raja. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nama Allah tu lafzul jalalah, raja segala nama-nama Allah, rajanya lafzul jalalah, Allah kan. Sebab tu kalau tengok tarekat dia berzikir dengan Allah, jangan pelik, kerana sebenarnya itulah yang disebutkan, itulah terus kepada nama kepada zat, dalam keadaan apa? Sehingga kiamat ini takkan berlaku selagi mana dekat bumi ini ada orang sebut Allah. Bila tak ada siapa menyebut nama Allah, kiamat akan berlaku. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqdarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan."
dan Allah memberikan uzur. Kemudian kemudahan kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sehingga 60 tahun. Maksud di sini ialah bila umur 60 tahun tak meninggal lagi, sepatutnya dia lagi dekat, dia lagi lunak, dia lagi matang. Sebab dengan tempoh umur 60 tahun, banyak dia punya tazkirah-tazkirah dia untuk melembutkan hatinya dalam memahami hakikat kematian. Lalu kemudian paling besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan risalah ke atas mereka. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang mengikut hidayah, iaitu petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia lakukan itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Maknanya siapa yang beriman, siapa yang ikut petunjuk, dalam keadaan Allah beri kepada dia kuasa, kemampuan untuk memilih petunjuk. Ada tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau Allah dah tahu dah sejak azali kita pilih kejahatan, maknanya Allah lah berkuasa. Macam mana ibu-ibu nak jawab? Maknanya Allah tu dah tahu dah. Seolah-olah Allah dah tetapkan kita ni ujung dia neraka macam tu. Macam mana ibu-ibu nak jawab? Dan ibu-ibu jangan risau. Sebab Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ibu-ibu yang pakai tudung hijau, pagi ni saya nak tanya. Ada siapa paksa ibu pakai? Ajah ni. Ada siapa paksa ibu pakai tudung warna hijau? Tak ada. Bermakna ibu ada satu perasaan tak? Perasaan untuk menentukan pagi ni tudung warna hijau kuasa ibu. Rasa tak? Itu maksudnya Allah dah beri pada kita kuasa memilih. Kita nak pakai tudung coklat, tudung hijau, tudung hitam pagi ni, kita yang pilih. Kita nak datang ke sini, kita tak ada siapa kuasa. Kenapa main kat surau pagi ni? Entahlah Ustaz, tidur dekat bilik, tiba-tiba bangun sampai surau. Tak ada. Mesti dia pilih. Maknanya Allah beri. Tetapi kena ingat, Allah nak kita memilih kebaikan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa memilih jalan keimanan, dia dapat. Siapa memilih jalan kekufuran, dia dapat. Allah endorse, Allah lulus di atas apa yang kita pilih dalam perkara-perkara yang dibenarkan kita memilih di dalamnya. Antaranya kebaikan, antaranya keimanan, antaranya petunjuk. Tapi ada benda yang kita tak boleh pilih. Nak hujan tak hujan, Allah tentu. Panas kemarau, Allah tentukan. Mati hidup, Allah tentukan. Tak boleh kita pilih. Kerana apa? Benda ni telah diijbarkan di atas kita dalam keadaan kita tak mampu pilih. Kalau kita kata, kita ni buat ni, Allah yang tentukan. Kita nak kata apa? Habis. Orang pergi disko tu, Allah suruh pergi ke? Orang buat maksiat tu, kenapa berjudi ni? Sebenarnya Ustaz, hakikat judi ni Allah yang suruh. Banyak ke punya suruh? Kalau Allah suruh, Allah tak haramkan judi. Sebab itulah kita kena faham mana hak kita, mana hak Allah dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berlaku zalim pada hamba-Nya. Sebab itu di hujung ayat surah Al-Isra ayat 15 ini, Allah tengok Allah sebut apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan kami tidak akan mengazab. Allah tidak akan mengazab, menghukum sesuatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah tak azab, Allah tak hukum satu kaum. Kenapa tak beriman? Melainkan setelah Allah kirimkan kepadanya seorang rasul. Sebab itu sebelum Nabi lahir, Rasulullah lahir, sebelum dia angkat jadi rasul umur 40 tahun, kan? Maknanya, wajib tak dia menyampaikan sebelum dia angkat sebagai rasul? Tak wajib. Hatta sebelum Nabi lahir, dipanggil zaman apa? Zaman fatrah kat situ. Kerana
vacuum. Tidak ada rasul. Sebab itu ayah dan ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita kata dia kafir. Belum sampai kepada mereka utusan. Kalau ikut pada ayat ini, hatta nab'asa rasulah, sehingga kami kirimkan seorang rasul. Allah nak kita terima petunjuk, Allah kirimkan rasul. Rasul pula bawa kitab. Kitab pula diterangkan dalam keadaan adanya para alim ulama yang memahami memahami kita. Sebab tu ulama ni dia seorang cukup. Dia boleh jaga berjuta manusia. Tapi pencuri, kalau seorang pencuri kena dijaga oleh beribu polis. Berbeza tak? Beza. Ulama ini warasatul anbiya. Dia pewaris kepada Nabi. Mewarisi tanggungjawab ilmu tu. Al-Iblagh, menyampaikan. Sebab tu dia letakkan ciri-ciri rukun-rukun ulama, antaranya rasa takut. Takut ni, yakhsyah ni, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut pada Allah ni syarat dia ilmu. Ulama tu dia dengan ilmu dia menjaga dirinya dan manusia seluruhnya. Telah datang kepadamu pemberi peringatan. Kita nak kata apa? Allah zalim, kita tak beriman. Sedangkan Allah telah kirimkan peringatan. Cukup banyak peringatan. Ada yang mengatakan bahawa pemberi peringatan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ada yang terjemah peringatan kat sini, rasul itu ialah Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hijr, ayat berapa tu? 19 tak silap saya, 19. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dhikra. Dhikra ni nama lain bagi Al-Quran. Al-dhikra maksudnya peringatan. Wa dzakir. And Allah kata berilah peringatan. Fa inna dhikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin. Dia memberi peringatan kepada orang yang beriman. Apa banyak Allah sebut perkataan al-dhikra, perkataan muzakkir, perkataan fazakir, semua itu merujuk kepada peringatan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan. Tengok, tazkiratan liman yakhsha. Tazkirah ni ibu-ibu, tazkirah peringatan. Tazkirah peringatan. Dan hidup kita penuh tazkirah. Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ibu-ibu nak makan ni sebut neraka. Satu-satunya agama nak makan sebut neraka. Ibu-ibu, cuba cucu kita, budak-budak kan, dia suka baca, dia suka terjemah. Budak-budak pasti dia suka baca terjemah. Kalau baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau beri pada kami dan selamatkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Neraka tu panjang pula, neraka. Dia macam sini bapak dia. Selamat kami dari azab api neraka. Ikan sekat 3 rasa, hilang rasa. Ibu-ibu cuba fikir, nak makan sedap, Allah nak beritahu yang kau makan dari mana kau ambil, ke mana kau salurkan, kepada apa kau buat, semua itu dikira supaya kita makan itu dalam keadaan menjaga pantang larang Allah. Hidup kita dengan pantang larang. Tengok tak hari tu orang wukuf? Tengok tak? Dia pakai drone kan, pakai heli kan. Kalau Saudi dia pakai heli lah. Kalau kita pakai drone kan, lagi tinggi. Punyalah tinggi. Orang wukuf. Arafah ni tuan-tuan 33 kilometer persegi. 33 kilometer persegi. Dekat TikTok dia kata jumlah haji, jemaah haji 11 juta. Tak boleh tuan-tuan. Saya tengok tak rasmi kan dekat 2 juta. Dekat 2 juta. So, kalau 11 juta, Arafah tu tak muat. Arafah ni 33 kilometer persegi sahaja. Sebab tu kalau kita kan demam, masuk hospital, esok wukuf, nanti ambulans akan bawa kita pergi ke Arafah.
kita wukuf dalam ambulans. Bila gelincir matahari 9 Zulhijjah, masuknya waktu wukuf. Ambulans akan masuk dalam sempadan Arafah. Tayar depan Arafah, tayar belakang luar Arafah. Sah wukufnya. Separuh tayar tu. Pada hari wukuf, kaki kanan kita masuk Arafah, kaki kiri keluar Arafah. Sah wukufnya. Syarat dia kena masuk dalam Arafah. Dia menjadi rukun dalam rukun-rukun haji. Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti wukuf di Arafah. Tak boleh wukuf kat Kuala Selangor. Tak boleh. Sebab itu Al-Hajju Arafah sama tak dengan hadis An-Nadmu Taubatun. Menyesal itu, penyesalan itu ialah taubat. Rukun kepada taubat mesti menyesal. Macam menyesal minum racun. Menyesalnya minum racun. Sebab pemikiran dia bila minum racun, mati. Begitulah seolah-olahnya kalau menyesal. Bukan menyesal sambal belacan, cili padi bukan. Nah sebutnya begitu keadaannya, pentingnya. Sebab tu dengan syarat Allah, bukan dengan syarat kita. Tengok. Kaya mana dia, laki-laki, nawaitul hajjah ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat haji, aku berihram dengannya kerana Allah. Kaya mana dia kat atas muka bumi ni, spender tak dia pakai. Perasan? Baru perasan. Nasib baik pergi kuliah. Ayah-ayah dekat Kuala Selangor ada pergi pekan pakai towel lah. Towel mandi. Kain ihram tu kan towel. Kain ihram tu kan towel. Satu kat bawah, satu kat atas. Ada tak kat sini pergi pekan pakai towel? Ayah, tak ada. Orang kata orang gila. Kat sana, itulah pakaian kita. Kau kaya tu, kau miskin tu, kau jauh tu, kau dekat tu, kau Arab tu, kau Melayu tu, itulah dia. Datang dengan syarat Allah. Tu yang bila kita tengok ramai-ramai putih dekat 33 km persegi ni, kawasannya namanya Arafah, dengan satu panggilan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami cari Engkau ya Allah, kami tak tengok yang lain. Ketika itu rasa gerun. Begitulah ketika dipanggil oleh Allah dengan sekali panggil saifah, dengan sekali seruan dari Tok Adam sampai hari kiamat. Semuanya melutut di hadapan Allah. Senyap sunyi tak berkata apa-apa. Melutut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Walaupun dekat dunia maksiat, walaupun dekat dunia tak nak sujud pada Allah, dekat dunia tidak sembahyang, minum arak, berjudi, buat dosa dan maksiat, di hadapan Allah di mahsyar nanti tidak ada pilihan. Tidak ada pengecualian. Semuanya melutut dengan penuh kehinaan. Ada surah nama Al-Jasiyah. Duduk melutut. Cuba kita kan. Tengah duduk-duduk ni, ada seorang lalu tak pakai baju. Agak-agak kita tengok. Tak tengok. Tak tengok kan. Saya tak tengok Ustaz. Saya dah tak nampak apa dah. Saya ni nampak akhirat je. Alhamdulillah. Dekat mahsyar tak ada seorang pakai baju. Tapi orang tak boleh tengok kiri kanan, depan belakang, semua dah mendongak ke atas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasul Allah, kalau begitu kami saling memandang antara satu sama lain. Wahai Aisyah, terlalu teruk hari tersebut sehingga kamu tak sempat tengok orang sebelah. Diri sendiri tak terurus. Dibangkit ke dalam keadaan uryanan, ghurlan, bertelanjang, belum berkhitan. Laki-laki yang bersunat, dibuang tu. Kulit dekat pangkal zakar tu, dekat ujung zakar tu dibuang. Lalu bila dia bangkit di padang mahsyar, kulit tu ada balik. Orang yang dalam keadaan dia hilang, mati, terbakar, hancur, berkecai, kena bom, dia dibangkitkan dalam keadaan dia sempurna seperti mana dia dilahirkan. Dibalikkan asal.
dalam keadaan bertelanjang, berkaki ayam, dalam keadaan begitulah kita. Maksudnya, wahai manusia, engkau lahirnya bertelanjang, engkau dibalikkan kain kapan 3 helai, dibangkitkan nanti telanjang balik. Maksudnya, wahai manusia, kalau engkau kaya, bukan milik engkau. Kalau kau rasa engkau hebat, engkau tak ada apa-apa nanti di sisi Allah. Bahkan ya Allah pandang nanti, yang miskin, yang melarat, tak ada siapa pandang dalam dunia, hidup makan kat tong sampah. Tiba-tiba orang itu Allah muliakan di akhirat dengan syurga yang paling tinggi. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaya, bukan hukum dia wajib bagi Allah. Allah hukum bagi kita kaya, harus saja. Sebab tu jangan sombong. Kita pinjam kereta jiran, kita sombong dengan jiran yang kita pinjam. Gila ke? Kita pinjam kereta orang sebelah, kita bawa. Cik Mat, tengok Mercedes saya. Cik Mat tengok je kereta aku. Kita pinjam harta Allah. Kita pinjam nyawa Allah. Kita pinjam kesehatan yang Allah beri, kelapangan yang Allah beri. Kita sombong dengan dia. Bagaimana mungkin kita tak sedar diri kita siapa? Sebab itu dalam keadaan tengok cantik ayat ini. Kalau kamu ni menerima petunjuk, petunjuk itu balik pada kamu. Kamu bersyukur pada aku, kesyukuran itu balik pada kamu. Innallaha ghaniyun hamidun. Allah tu maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita beriman tak menambah dia, kita kufur tak mengurang dia. Itu sifat yang maha kaya. Al-istighna, tak berhajat, terkaya dia daripada segala sesuatu. Itu sifat al-istighna. Allah itu dia tak berhajat pada makhluk, walaupun sekelumit debu tak berhajat dia. Maknanya kayanya dia dalam keadaan, dan dalam keadaan disebut. Sebab tu Quran tadi pemberi peringatan. Tidak kami turunkan Quran ni buat kamu celaka wahai Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada aku. Nak sebutnya juga maksudnya ialah Al-Quran, pemberi peringatan. Ada juga yang mengatakan bahawa maksudnya adalah para rasul yang diutuskan kepada mereka. Perkataan rasulan itu juga, utusan itu juga membawa maksud rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Sufyan, Waqi' Al-Hasan bin Al-Fadl, Al-Farra dan At-Tabari berkata, Al-Shayb, Shin Yaba, Shaybun. Al-Shayb maksudnya adalah orang yang usianya antara 30 dan 50 tahun, yang merupakan tanda untuk memisahkan usia muda, usia yang penuh dengan senda gurau dan permainan, dengan usia dewasa seperti yang terdapat dalam syair di bawah ini. Aku sudah saksikan uban sebagai pengingat maut bagi pemiliknya. Kan uban ni Allah bagi kepada kita. Lagi tua lagi banyak, lagi tua lagi banyak. Dan itu sudah cukup sebagai penegur. Maknanya uban itu sebagai tazkirah kepada kita. Sahabat-sahabat, dalam bila berlakunya kiamat, dalam surah Al-Muzammil ayat 17, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu wildana shiba. Bagaimana kamu boleh tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut yaj'alu wildana shiba, budak-budak menjadi beruban. Kerana dahsyatnya kiamat, budak beruban. Hari ni kadang-kadang saya tengok budak-budak sekolah pun ada rambut dah beruban. Itu bukan sebab dahsyatnya kiamat. Itu dahsyatnya pakai shampoo. Pakai shampoo yang kadang-kadang yang kita pakai tak sesuai dengan rambut. Kadang-kadang rambut kita sensitif. Dia kena pakai shampoo tertentu. Kadang-kadang kita punya ni kan, skincare kita tak semua boleh pakai. Dalam keadaan tak semua sesuai untuk kulit. Kulit ni Allah ciptakan ni lain cara dia. Kadang-kadang penampilan kita kan keluar-keluar menyanyi dia, kulit kita hitam. Lama-lama jadi putih. Perasan?
Ini tak kena mena dengan yang hidup, dengan yang dah mati. Kan? Dalam keadaan ada jenis benda-benda kan, ubat yang boleh whitening, putihkan kulit dia. Kan? Dalam keadaan benda-benda ni tak sihat. Tapi nak sebutnya yang disebutkan beruban ini dahsyatnya Allah nak beritahu, dahsyatnya kiamat, budak beruban. Terperanjat sampai beruban. Dan Rasulullah kata apa? Qad syayyabatni suratu Hud. Tak silap saya ayat 112 surah Hud. Nabi kata surah Hud ini menyebabkan rambut aku beruban apabila bertemu dengan perkataan kalimah ayat fastaqim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim beristiqamahlah. Perkataan istiqamah menyebabkan rambut Nabi berubah. Istiqamah ni payah ibu-ibu. Kan? Kita nak dapat jalan yang betul ni dia kena mujahadah. Dah dapat nak pegang tu lagi payah sebelum dapat lagi. Kan? Lagi payah. Sebab tu hidup kita ni jangan lebih sangat je. Orang putih kata so-so. Kan? Sikit-sikit sudahlah. Jangan kita minta lebih sangat. Maksud saya begini. Jangan minta jadi orang luar biasa. Minta jadi orang biasa-biasa cukup. Kerana orang luar biasa ini ujiannya juga luar biasa. Kita nak jadi orang luar biasa, tapi kita tak kuat dengan ujian orang luar biasa. Kita nak ujian tu, kita nak simple, kecil-kecil, tapi kita nak kedudukan orang yang tinggi. Orang sekolah tinggi, ujiannya kan, exam dia kan susah. Lagi tinggi belajar, lagi susah. Sebab itu bila mana kita hidup ini, kena berpada-pada. Kerana takut ujian Allah akan membuka aib-aib kita, kelemahan kita, hujung Allah azab kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Diceritakan bahawa malaikat maut datang menemui Nabi Daud alaihissalam. Malaikat ni jumpa dengan Nabi ni biasa je. Sebab Nabi-Nabi ni dapat wahyu perantaraan dia malaikat. Bahkan dia jumpa Nabi-Nabi ni dalam bentuk yang asal. Jibril alaihissalam turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia nampak Jibril dalam bentuk asal. Kedua, Nabi nampak Jibril dalam bentuk asal ketika Isra' Mi'raj. Kadang-kadang Jibril datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai lelaki, seorang lelaki. Kan kalau kita kat Masjid Nabawi, dekat kiblat tu, kalau kita masuk pintu Babus Salam, keluar pintu Babul Baqi', keluar tu kan ke Baqi' terus. Pintu kedua sebelah Baqi' itu ada pintu dia panggil Babu Jibril, pintu Jibril. Saya tanyalah ulama, dia kata ada yang mengatakan inilah laluan Jibril bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terkadang kan, ada orang lalu kat situ dia bau wangi sangat. Bau yang sangat wangi. Wallahu a'lam. Tapi Jibril alaihissalam dia jumpa Nabi dalam keadaan menyerupai seorang lelaki. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidun bayadi thiyabi wasyadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar. Hadis ni hadis Jibril, panjang hadisnya. Hadis ni cukup menarik. Boleh bincang tauhid, boleh bincang fiqh, boleh bincang tasawuf. Banyak syarahan-syarahan daripada para alim ulama. Sedang kami duduk-duduk, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang lelaki. Iz tala'a alaina, iz tala'a, tiba-tiba. La yura alaihi asarus safar. Tak ada tanda dia ni musafir. Pertama, orang tak kenal. Kalau orang tak kenal, mesti orang luar musafir.
Kalau nak kata musafir, penampilan dia, bajunya, jubahnya sangatlah putih, rambutnya sangatlah hitam, rapi, cantik, tersusun, handsome, tampan. Ialah malaikat. Nak kata musafir, baju putih dia bersih. Zaman dulu musafir naik kereta kancil ke? Kuda, unta, keldai, jalan kaki, R&R pun tak ada. Mesti kotor, berdebu. Dalam keadaan nak kata musafir, tak ada tanda musafir. Nak kata orang Madinah, tak ada siapa kenal. Nak kata musafir, cara penampilan macam datang daripada belakang pintu tu je. Dalam keadaan itulah, dalam soalan yang panjang, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang tanda-tanda kiamat, alamatus sa'ah, hujung tu bila perginya balik Jibril hilang, lalu Nabi tanya kepada Umar, at-tadri manis sa'il ya Umar, wahai Umar, kau tahu siapa yang datang yang tanya tadi? Maka kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah, itulah Jibril datang mengajar kamu tentang agama kamu. Jadi bila kita tengok Nabi-Nabi ni berjumpa malaikat, benda yang biasa. Lalu datang menemui Nabi Daud alaihi salam, dan sesampainya di sana dia ditanya oleh Nabi Daud alaihi salam, dan siapakah kamu? Malaikat maut berkata, tidak ada seorang pembesar yang aku takuti. Tidak ada satu pun benteng yang mampu mencegah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surah apa tu? Walau kat mana kamu berada, duduk dalam kota yang terkukuh, malaikat maut pasti datang bertemu dengan kamu, merenggut nyawa kamu, meragut nyawa kamu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasuahku. Dan la ya'sunallaha ma amarahum. Sifat malaikat dia tidak pernah maksiat, ingkar akan perintah Allah. Kemudian Nabi Daud kemudian berkata, jadi kamu adalah malaikat maut. Nabi tu faham je, ini kerja malaikat maut ni. Lalu malaikat maut menjawab, benar. Daud alaihi salam kemudian berkata, mengapa kamu mendatangi aku sedangkan aku masih belum bersedia? Malaikat maut lalu bertanya, di mana si fulan temanmu itu? Di mana jiran tetanggamu si fulan? Daud alaihi salam menjawab, dia telah meninggal dunia. Malaikat maut kemudian berkata, mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu bersedia menghadapi mati. Lalu kata Nabi Daud, kau datang mengambil nyawa aku tapi kau tak beri amaran. Lalu malaikat maut jawab balik, jiran kau fulan bin fulan mana? Jiran meninggal dah. Bukankah itu peringatan? Bukankah jiran kamu meninggal itu peringatan? Kalau dia mati, kau tak mati ke? Kau mesti mati. Dia kaedah tauhid macam ni, ibu-ibu. Setiap yang ada permulaan, pasti ada kesudahan, pengakhiran, kematian. Itu sifat. Sebab tu Allah tu sifatnya baqa, kekal. Kenapa? Allah tidak ada permulaan. Sebab Allah itu sifatnya qadim. Sifat kekal kerana dia tidak ada permulaan. Qadimun bila ibtida'in. Dan dalam tauhid akidah at-tahawiyah, Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Wadaimun bila intiha'in, dan dia kekal, dia baqa, tidak ada kesudahan. Lalu kita keluarkan kaedah ni dalam kehidupan kita, yang kita nampak keliling kita, semua ada permulaan. Semua ada permulaan. Arasy yang Allah cipta tu ada permulaan dia. Ada makhluk dia. Sebab tu tak layak dalam keadaan kita nak mengatakan Allah berada di atas arasy. Sebab apa? Arasy itu makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk. Kena faham tu. Kena faham. Bila Allah dah berhajat pada makhluk, Allah jadi sama dengan makhluk. Bila sama dengan makhluk, sifat dia akan sama sifat makhluk. Maka dia juga akan musnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu bila disusun kita faham
Hanya dengan satu surah, dengan satu kalimah saja. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Allah itu tunggal, tak ada contoh. Dengan alif hadal, kalau kita tengok sifat 20, semua balik pada satu kalimat. Alif hadal. Allah tak ada contoh pada diri, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tak ada contoh. La masila lahu. Dengan satu kalimat. Alif hadal. Ahadun. Hebatnya tauhid. Sebab itu kalau surah Ikhlas tu saja yang Allah turunkan, sudah memadailah nak memandu kita. Menyamai sulusul Quran. Sulus 1/3 Quran. Baca 3 kali surah Ikhlas menyamai dengan seluruh Al-Quran. Dengan hanya ahadun, kita dah boleh faham dah. Dah boleh tahu dah sifat-sifat Allah selain daripada sifat Allah, sifat makhluk. Lalu tengok indahnya bahasa malaikat. Kau kata tak ada peringatan. Tapi yang jiran kau meninggal tu bukan peringatan. Habis kau tak matilah. Kau kan manusia. Tu yang lam yalid walam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita beranak, kita mesti lebih tua daripada anak. Sebab kita yang beranakkan anak kita. Siapa kat sini, anak dia lebih tua daripada mak dia? Pelik ni. Orang Kuala Selangor ni, anak lebih tua daripada dia. Ni pelik ni. Bila mana kita lebih tua, anak tu mesti kecil pada kita. Apa sifatnya? Kita ni mewarisi sifat mak kita dulu. Moyang kita dulu. Yang melahirkan kita. Kalau dia mati, kita pasti mati. Anak yang dilahirkan mewarisi sifat kita. Bila kita mati, dia mesti mati. Lam yalid walam yulad. Sebab itu Tuhan tidak beranak dan diperanak. Tengok. Cantik kan? Cantik, subhanallah. Lalu, ada yang mengatakan bahawa orang mati adalah pemberi peringatan yang tidak bercakap. Betul? Tazkirah. Ada juga yang mengatakan bahawa pemberi peringatan adalah demam, sakit. Al-Azhari berkata demam merupakan utusan kematian. Maksudnya mengingatkan kita akan tibanya kematian. Dan kita Allah jadikan berpasang-pasang. Kan? Kalau mak kita kata masuk dalam hutan, carikan pokok yang kan, tongkat yang lurus. Ibu-ibu senang nak cari? Senang. Kenapa senang? Sebab ada yang bengkok. Sebab tu Allah jadikan berpasang-pasang supaya memudahkan kita faham. Kenapa ada siang, ada malam? Sebab tu paling-paling tidak orang kampung bila kita tanya dia, apa tu siang? Siang itu ustaz, tidak malam. Kan senang? Kita tanya pula, apa itu malam? Tidak siang ustaz. Kenapa dia boleh sebut begitu? Sebab ada perbandingan. Allah jadikan kita berpasang-pasang. Kenapa kita tahu dia laki-laki, ada perempuan? Seandainya semuanya laki-laki, tak ada perempuan. Kalau saya tanya, apa tu laki-laki? Nak jawab macam mana? Sebab itu, bila kita belajar sifat 20, ada sifat wajib, ada yang sifat mustahil. Bila adanya sifat yang wajib, dia menafikan sifat yang mustahil. Senang. Kenapa ada baik, ada buruk? Supaya Allah suruh kita pilih yang baik. Supaya kita kenal yang buruk itu satu benda yang dimurkai, dilarang oleh Allah. Hidup kita sedemikian. Bila Allah jadikan kita sakit, setelah kita sihat, kita akan menghargai nilai kesihatan. Sebab kita tak tahu nilai nikmat sihat, melainkan bila kita sakit. Tak payah tinggi-tinggi lah ibu-ibu. Allah beri kita demam. Habis. Semua tak nak. Mak nak makan sate kacang. Oh, tak selera dah. Mak nak makan mi Bandung mak. Tak selera dah aku. Mak nak makan martabak Salman. Tak berdaya dah aku. Mak nak duit. Letak bawah bantal. Duit tak bawah bantal. Baru demam. Buatkan mak bubur nasi, goreng ikan bilis, kicap tamen satu. Dia mula ke arah itu. Sebab tu orang kalau nak meninggal, boleh makan lagi. Rezeki dia tak putus lagi. Subhanallah.
Ada orang nak meninggal lagi beberapa jam, boleh makan macam-macam. Sebab tu orang kan, bila dia nak meninggal hujung-hujung, sakit dia dah kritikal dah. Tanda-tanda kematian tu dah banyak dah. Tiba-tiba. Dalam keadaan dia nak suap, kita nak suap dia, mak kita ni bubur satu sudu pun payah nak masuk. Tiba-tiba. Buatkan mak tom yam seafood. Tom yam putih. Oh, siap sebut lagi, spesifik. Kita pun buat, dia makan 2 mangkuk. Kita telefon adik-beradik kita. Mak hari ni makan banyak. Kita pun seronok. Sebenarnya itu tanda-tanda akhir dia nak pergi. Macam Rasulullah sakit tenat, tiba-tiba sihat balik. Semua seronok. Itu tanda dia nak pergi. Ada orang nak meninggal, dia pesan macam-macam. Semua dia makan. Habis dia makan, dia pergi. Sebab orang kalau dia nak meninggal, kita bagi air kotak, dia sedut. Serut, lama lagi tu. Lagi sekotak, lama lagi. Serut. Kita ambil air, kita pakai sudu, masuk, dia minum. Lama lagi. Tapi kalau kita titis kat bibir, dia tak boleh telan. Macam kita telan air liur. Ataupun kita letak kat sudu, dia dah tuang. Dah buang. Selalunya, bila pintu rezeki dah tertutup, pintu taubat juga akan tertutup sama. Walaupun ada yang berpendapat, orang yang dah nampak malaikat datang nak ambil nyawa dia, ada pendapat mengatakan bagi dia ada lagi pintu taubat. Itu kita akan bincangkan nanti. Tapi nak sebutnya, demam, sakit, ini semuanya ialah tanda-tanda. Ada juga yang berkata kematian keluarga, sahabat, kaum kerabat serta keluarga merupakan peringatan untuk kita pada setiap masa. Ada kata-kata yang menyatakan bahawa akal yang sempurna adalah akal yang mengetahui hakikat segala sesuatu, dapat membezakan baik dan buruk serta rela terhadap segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Maka akal yang seperti inilah yang dapat berfungsi sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan yang diutus kepada anak-anak Adam adalah berupa para rasul, masa tua dan sebagainya, seperti yang dijelaskan sebelum ini. Maknanya banyak sangat peringatan yang Allah berikan pada kita. Dan secara zahir, cara tak zahir, terang dan nyata, dan cara terang ataupun berkias, semua itu peringatan. Dan usia 60-an merupakan peringatan yang penghabisan. Umur Nabi 63 tahun. 63 tahun. Itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada usia ini takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendekati seseorang dan sudah saatnya seseorang pada usia ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap sedia menerima takdir serta pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua pemberi peringatan adalah yang pertama, peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran. Yang kedua, usia tua, iaitu usia yang telah mencapai 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Di sini disebut dalam ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 15. Disebut dengan perkataan amalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kan? Begitu juga dengan surah apa? Surah Luqman. Kan dalam keadaan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang ibu. Bukan kerana fizikalnya, kerana perasaan dia yang kuat. Perasaan dalaman dia yang kuat. Ibu ni Allah bagi dia perasaan dalam yang kuat.
Mengandung ni bukan sebab fizikal. Kalau kerana fizikal, yang paling berani mengandung undertaker lah, betul? Kan? Orang yang sadu madu lah. Tapi orang sadu madu tak boleh melahirkan kerana perasaan halus yang kuat ini hanya ada pada seorang ibu. Kan? Ibu, kalau dia ada anak, dia susukan anak. Saya tengok anjing, anak dia 7 ekor, dia sekali susukan 7 ekor. Mak dia sabar je, dia kesabaran seekor ibu anjing. Luar biasa. Kita tengok luar biasa. Sebab tu nak menyusukan anak ni cerita lepas lahir. Sebelum hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Dia mengandungkan dengan penuh kepayahan. Lepas tu melahirkan penuh kepayahan. Sebab tu rasa nak berkorban pada anak itu kuat bagi seorang ibu. Kerana perasaan. Sebab tu perasaan dia tu menenggelamkan segala perasaan. Macam mana tu? Perasaan seorang ibu menenggelamkan segala perasaan. Macam mana tu? Perasaan kasih pada anak menenggelamkan segala perasaan susah, mengeluh, kepayahan jadi tenggelam. Anak kita ni kan macam mana pun, sebagai ayah, sebagai ibu ni, dia ada satu perkara yang kadang-kadang anak pun tak faham. Anak pun tak faham. Macam Esa binti Din tu, buta huruf suami isteri. Menuri getah. Anak dia 16 orang. 15 orang. Anak dia. Menuri getah. Dia besarkan anak dia dengan pisang lenyek. Dia buta huruf. Cuma dia tak tahu anak dia tu, cuma yang dia tahu kalau balik bawa report card, kalau merah tak lulus itu. Kalau dia makan, anak dia ramai, mak ayah ni bertahan. Kalau tak cukup makanan, dia bertahan. Cuma satu luar biasa saya tengok bila saya baca Esa binti Din ni, cara dia didik anak. Orang lama, ibu-ibu. Dia kata walaupun kami buta huruf suami isteri, kami takkan biarkan anak kami tidak tahu membaca Al-Quran. Anak dia semua teknikal. Belajar masuk universiti. Tak ada seorang pun ustaz. Tapi anak dia semua luar biasa. Sayang pada mak ayah. Ambil berat pada mak ayah. Kita kalau ada anak 4 orang, laki-laki, kita meninggal, 4 penjuru tu, keranda tu, dah selesai dah. Kalau ada lebih, lagi bagus. Campur menantu, lagi bagus. Anak-anak saudara, lagi bagus. Cucu-cucu pun beriman, lagi bagus. Dan mudah urusan mati kita. Maknanya, meriah dalam keadaan begitu. Diberikan kepada ibu tu lebih. Kerana pengorbanan luar biasa. Dalam keadaan, sebab itu kita pergi mana-mana pun, ibu dulu dalam hadis, baru ayah. 3 kali ibu, keempat baru ayah. Persatuan ibu bapa guru. Ada tak kat sini persatuan bapa ibu? Tak ada. Ibu dulu. Sebab ni jari ujung dipanggil ummun. Jari ibu. Yang pendek-pendek ni. Jari ibu. Dia mengikat anak 4 orang ni. Kalau tak ada ibu yang mengikat, dia longgar. Inilah pentingnya. Dalam keadaan bila sampai umur 40 tahun, dan dalam keadaan apa? Dalam ayat ini. Supaya ibu telah mengandungkan dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. 2 kali susah. Nak besarkan dah susah. Lahirkan susah. Mengandung susah. Susah je. Lepas tu bila menangis 2-3 pagi anak, siapa yang bangun? Ibu. Ayah sobar, tidur. Kelebihan dia sobar. Itu kelebihan ayah. Dia mengawal keadaan. Ini penting ayah. Sobar. Dia akan turun bila sampai pada masa yang kritikal. Ayah yang sabar itulah menanggung kita, menanggung anak-anak, menanggung tanggungjawab nak dipersembahkan di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
Selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Jadi kalau ibu-ibu nak tahu, suami kita dia penyelamat kita daripada azab api neraka Allah. Yang ni mahalnya peranan laki-laki. Cuma sabar dia lebih, dia anak menangis sebelah telinga, dia kelebihan dia. Kalau ibu-ibu tak tahan, kenapa 2-3 pagi buat susu? Kerana kelebihan yang Allah berikan menyeimbangkan keadaan. Tempoh mengandung sampai tempat menceraikan susunya selama 30 bulan. 30 bulan bermakna 2 tahun 6 bulan, betul? Kenapa akak cerita 6 bulan? Dalam surah Luqman, wa fisaluhu fi amaini. Dalam surah Luqman disusukan 2 tahun. Dalam surah ini Al-Ahqaf ayat 15, 2 tahun 6 bulan. Menyusukan 2 tahun je. 6 bulan mengambil umur minimum. Dan bayi yang lahir itu hidup 6 bulan. Dan mana-mana bayi yang lahir tempoh 6 bulan, maka dinasabkan kepada nasab ayah. Itu tempoh kematangan dia. Daripada tarikh dia bernikah. Ini dalam bab nak menasab anak lah. Kan? Itu ceritanya panjang lah. Lalu, dalam keadaan, habiskan ayat ni je. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah kamu limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau redai. Dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah, orang Muslim. Daripada ayat ini, kalau kita keluarkan, umur 40 tahun itu pertama, patutnya kita ni dah banyak bersyukur di atas nikmat Allah. Umur 40 tahun ni umur kematangan. Pertama, dah banyak bersyukur di atas nikmat Allah. Umur 40 tahun. Kedua, kita dah wajib menghargai pengorbanan kedua orang ibu bapa kita. Kerana kita dah matang tadi kan? Matang dia kepada Allah, matang kepada muamalah dengan kedua orang ibu bapa. Dia dah menjadi anak yang cukup faham. Kalau 40 tahun umur kita sekarang, kita ni dah matang. Dah boleh kenal perangai mak ayah kita. Apa dia suka, apa dia tak suka, kita dah boleh baca. Sebab tu anak ni, dia punya sensitif dia kena lebih sikit daripada mak ayah dia yang sensitif. Kerana dia kenal lah. Dia dah matang lah. Dia tahu dah ayah dia macam mana. Kan? Mak dia macam mana. Ibu-ibu kenal suami tak? Kenal? Tak kenal? Kenal. Habis kalau dah kenal, bila dia minta air, kenapa boleh salah air yang dia nak minum? Tak kenal tu. Orang yang dah tahu suami dia suka minum air apa, belum minta datang. Belum minta datang. Saya sayang suami Ustaz. Tapi suami minta air, 2 tahun baru sampai. 2 tahun. 2 tahun baru sampai. Maknanya kita dah kenal kan? Dah bila dah kenal, dia membawa apa? Rasa cinta. Cinta ni akan melahirkan pengorbanan yang tinggi. Kalau pada orang yang kita kasih, kita sangat korban, apatah lagi kepada Allah yang menciptakan orang yang kita kasih. Lalu pengorbanan kita itu akan bertambah kuat lagi, bertambah hebat. Dan kita akan menjaga batas-batas itu. Lalu, yang kedua, yang ketiga, kita dah ada perasaan yang ketiga, keteguhan. Sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh ni dah main peranan dah. Dia dah matang dah. Dalam keadaan dia jaga pantang larang dengan mak ayah dia. Tanggungjawab dia. Yang keempat, sifat yang soleh ini, umur 40 tahun, dah meresap ke dalam jiwa zuriat keturunan kita.
kita dah ada jiwa nak menurunkan manifesto. Apa manifesto? Kita nak memanifestasikan kesolehan tu, nilai-nilai soleh ke dalam keluarga kita, keturunan kita. Yang terakhir dalam ayat ini boleh kita keluarkan, tengok ujung dia kata, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur 40 tahun ni kita dah kena banyak bertaubat. Dah kena banyak bertaubat. Dah kena banyak tengok diri kita ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa orang yang telah mencapai usia 40 tahun sudah waktunya untuk mula mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepada ibu bapanya. Malik berkata, aku melihat orang berilmu yang tinggal di daerahku sentiasa bekerja keras untuk kehidupan dunia dan sentiasa bergaul dengan satu sama lain. Tetapi apabila telah berusia 40 tahun, mereka mengasingkan diri daripada orang ramai. Dia mula banyak beruzlah. Dia banyak merenung diri. Banyak hidupnya nak beribadah. Dia semakin bakhil, semakin kedekut dengan masa. Rasa dia lebih bakhil, dan masa yang dia ada untuk beribadah lebih bakhil lagi daripada rasa kepada harta dunia. Dia dah mula rasa nak sembang-sembang, buang masa tak tentu arah tu bagi dia dah rugi dah. Dia banyak untuk berzikir, beribadah. Banyak digunakan masanya untuk merenung dirinya. Banyaklah beruzlah. Dan kerana itulah umur 40 tahun. Lalu habiskan dah muka surat ni. Bawah tu satu perenggan dia lagi. Dan habis, boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh, alhamdulillah. Dia balik cuti ni lain dia saya tengok. Semakin sihat, alhamdulillah. Dia ceritakan oleh beberapa orang ulama bahawa ada seorang alim yang suka berehat di taman dan yang boleh berada di taman itu hanya mereka dan teman-teman mereka sesama ahli ilmu. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk ke taman itu dengan menyelinap di antara pohon. Lelaki tersebut tertangkap dan akan dihadapkan pada hakim. Namun yang menyelinap itu berkata, mengapa kamu terus menghukumku sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menangguhkan hukumanmu. Ulama itu pun sedar dan berkeringat memandangkan usia yang sudah tua. Setelah ditanya dan diselidiki, ternyata lelaki yang menyelinap itu orang yang tidak dikenali di negeri itu, kerana penjaga pintu taman tidak melihat ada orang yang keluar masuk. Yang datang tu bukan sebarangan orang, yang memberikan peringatan. Beri peringatan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bisa Balik Tabir Kematian. Apabila ditegur oleh seorang pengemis yang miskin kepada khalifah. Khalifah yang sombong. Bila ditegurnya dalam keadaan orang yang menegur yang dianggap leceh lah, dianggap hina. Orang tu bisik sikit je kat telinga dia. Raja, aku malaikat maut. Terus saja dia teringat akan kemegahan, kemasyhuran dia, ingat istana dia, ingat nak balik jumpa keluarga dia. Lalu malaikat kata, tidak ada peluang lagi bagi kamu untuk kamu menguruskan urusan dunia ini. Apabila telah sampai masa itu, aku ambil nyawa. Kita berhenti muka surat 74. Boleh dah? InsyaAllah pada bulan Julai, pada Sabtu kedua, 11 hari bulan. Saya dah sebut hari itu, siapa yang nak sertai daurah. Saya buat 5 kitab, 5 bulan, 5 hari. Bermula Julai, Ogos, September, Oktober dan November. Bertempat di madrasah saya. Saya ambil 60 orang saja maksimum. Tak nak ramai-ramai, 60 saja. Jumlah yang kecil. Jadi kitab pertama insya-Allah kita semua kitab tauhid. Daripada yang kita